Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Kita jumpa lagi dalam vlog 1QC Fishing. So hari ni aku turun mancing guys. Aku dah lama tak turun dekat ni, korang mesti tahulah kat mana ni. Dekat bawah kolong kolong dekat Johor Port ni. So aku tak turun seorang sebenarnya. Aku turun dengan Master Azmi. Mantap Hai guys. Agak-agak ada strike hari ni Okay guys, ni first spot ni aku parking dekat bawah kolong ni. Kalau ada video strike ke apa ke, nanti aku share dengan korang guys. Stay tune. Biasa. Okay guys, aku dah labur dah ni. Dah labur pakai udang hidup kat sini. Kalau udang hidup ni member depan pun dah labur juga. Ada strike lah kat sini. Dah lama tak turun Johor Port ni. Ni guys, harap-harap ada strike. Makanlah. Oi. Drag ketat sikit. Jangan ketat sangat. Keluar je. Ada jenahak tau. Sama. Bawa. Strike, jangan lepas, jangan ambil Jangan lepas ikan ni. Jangan lepas ikan. Hebat ni. Angkat laju sikit. Alhamdulillah. Angkat ikan. Angkat. Hantar gambar. Mantap rezeki pertama Slow. Naik. Jenah hak tu. Mantap ni. Tengok sini kan. Mantap. Lesen kedua padu. Talang. Mantap. 50 dapat talang. Aduh. Ready mantap gasak lagi. Apa? Tukar Aduh lah, nak pari. Jaga Ni sengat ke bayu. Mantap ni gasak Ni guys, kena ke depan. Ni sau. Belakang. Sabar. Tak naik. Lebih mana ni? Baik. Aduh. Banyak sangat dugaan. Finally. Baik. Akhirnya. Ini kawan. Akhirnya dapat juga lesen. Mantap. Guys. Ya.
Pari. Sok. Pari. Tahu. Ya Allah, tak sampai pula, tak masuk. Sabar. Aku tarik baru kau masuk. Tak masuk. Alhamdulillah, naik pari. Mantap. Tak sangkut dah, berbolek aku punya tali. Dah. Alhamdulillah. Kau dah kopi? Tahu kan? Buka. Ada? Buka. Mantap. Waduh. Pakai polo. Tengok. Pari kot. Ni dah dekat dah ni. Aduh. Pari. Sok. Lucu. Dapat lagi seekor. Tak. Jarang tak ada ni. Apa ikan apa? Lagi. Dasar. Jarang tak ada. Suka. Payah tahu. Suka ini. Ada. Mantap. Okay guys, tamat misi memancing pada hari ni dekat area Kuala Masai, dekat area Johor Port. Ok lah, kita orang pun dah kemas-kemas, on the way nak balik. Ok, nanti aku share hasil dekat darat guys. Korang stay tune lah. Besar. Ok guys, alhamdulillah sampai juga darat. So tadi balik angin memang padu. So kita malas nak sembang banyak. Kita tanya kita punya angler macam mana. Macam mana Master Azmi? First time alhamdulillah. Ada sikit lah rezeki. Ada strike tak kumpau Tak kumpau. Aduh, yang putus tu jangan dikenang Aduh. Gasak yang putus pun gasak tu. Okay guys, nak share hasil. Inilah, walaupun dah lama tak turun Johor Port, ada juga rezeki lah. Ada rezeki. Lagipun kata apa, angin. Kita pun nak cuba-cuba sebenarnya, nak cuba enjin baru sebenarnya tu. Ada airbag 2 ekor. Ni ada pari. Ni semua tukar ni. Ada 10 ekor. Inilah lepas laut asam pedas Landai apa, berminyak bibir Okay guys, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.